Selamat datang. Oi. Selamatlah datang. Selamat dia tak masuk lagi. Amboi. Selamat. Selamat dia dah masuk. Hai, Tak buat macam mana. Kita terpaksa Teruskan juga. Senyumlah. Assalamualaikum dan selamat malam. Kita kembali lagi dalam podcast The Liga Bersuara. Ini dia barulah semangat. Oh, Abang Fizi luahkan. Saya sangat gembira hari ini kerana saya rasa macam Kembalilah ada positif pada. tadi saya agak macam tenggelam sedikit. Timbul ke tenggelam. Timbul. So, hari ini kita bersama dengan special ini kita ada 4 sekali. So macam biasa kita perkenalkan dulu. Saya Fizi Esteban, merupakan Yelah betul. Dia macam tak tahu nak apa kan. Okay. Saya Fizi Esteban. Host host. Dia bukan macam host lah. Tak macam host. Dan sebelah kanan saya kita ada Kimi. Yo, Kimi kita ada. Kimi. Betul kita ada Fadil Azmi. Dan saya Ashraf Razali. Ashraf Razali. Macam tu jangan nama dia. Kalau macam tu saya dia Kimi Bahari. Bukan Kimi buat kakak. Wisho. Kau ada banyak jaga. Okay. So ini kita buat apa ni? Kita gelak Apa dah, orang nak tengok kita gelak je sebenarnya. Oh iya. Betapa menariknya ni saya. Lah bos, saya perasan lah. Tak tahu. Abang Fizi boleh alert kan benda macam tu? Kita boleh Kita memang orang lelaki ni memang cepat sikit kita tangkap. Okay, so macam biasa hari ni kita tak buat cerita cenggong lah. Hari ni kita akan cerita dalam Apa tu? misteri. Misteri. Nampak kan misteri dia? Nampak tengah ada kepulan asap di situ. Itu kalau tak jadi tu. Okay, macam biasa. So kita akan mulakan dengan Kimia. Oh, saya dulu Kimia, idola gadis-gadis. Idola gadis. Wow. Gadis-gadis jadian. Sampai satu. Okay, ambil satu Right. Tak kisah mana Tak kisah. Satu je. Sebab saya ambil yang macam bawah sikit, dia dah sentuh bawah tu. Dah sentuh bawah ni. Dah sentuh bawah boleh Okay. Okay, ceritakan. Okay, ceritakan. Cerita dia macam ni sebenarnya. Belum ya. Cerita dia macam ni. Okay. Pada tahun 98, Okay. selepas tahun 97, Okay. filem yang paling best pernah ditonton. Tak kisah cerita apa pun. Okey, cuba filem apa? Awak lah. Iyalah. Awak filem apa? Bukan filem dia. Awak yang baca kan. Filem paling best pernah tonton Tak kisah cerita apa pun. Tak kisah. Okey, saya ada satu cerita sebenarnya. Ini best lah untuk saya tonton. Cerita. Cerita dia adalah cerita Mekamato. Mekamato. Kenapa best Mekamato tu? Sebab dia boleh combine dengan apa-apa je. Cawan. Dia boleh combine. Jadi cawan yang boleh terbang sendiri. Mekamato ni apa? Dia relate dengan Bobo Boy Dia yang Bobo Boy. Bapak ke anak ke apa? Bobo Boy dia ada satu universe. Satu universe, universe punya Bobo Boy lah. Jadi Mekamato ni adalah merupakan ayah kepada Bobo Boy. Ayah Jadi Mekamato ni nama dia adalah Amato lah. Amato ni adalah ayah Bobo Boy. Jadi sebenarnya sekarang ni Bobo Boy tengah dalam di training. Sekarang ni Pukul 10.20 ni. 10.20 bersamaan dengan 21 saat. Sekarang ni. Tapi kira Bobo Boy ni orang Jepun kan? Tanya dia. Bukan.
Boboiboy orang Melayu. Sebab tu Galaxy semua cakap bahasa Melayu. Megamato. Aligato. Aligato Megamato. Tak, Amato nama dia. Nama je. Nama Ada orang Melayu nama Amato. Ada? Siapa? Amato lah. Oh, Amato. Melayu mana Amato? Amato Melayu. Amato tu kalau bukan orang yang baru nak apa ke? Tak, saya kata panjang kau nama tu. Jamal Amato. Jamal Amato. Jamal Amato. Yelah, nak pergi Melayu. Oh. Kalau Amato je orang tak panggil Melayu kan? Aku tak tahu mana satu cerita betul ni. Tapi ini betul. Kalau macam tak percaya lah, was-was kan. Was-was pun cakap kan. Kejap lagi kita tengok kat Netflix. Nanti kita tengok saya apa ni. Mandi bahasa kita. Oh, itu paling best lah. Itu paling best lah. Biasanya kita langkah. Kenapa ujung? Selalu afdol. Ya betul, kita memang macam tu. Kita langkah je. Dia mula daripada kanan tadi. Paling lama tidur berapa jam? Sebab apa lama sangat? Ui. Kena. Dia sebenarnya yang belah sana macam tempat tau. Dia macam duduk belah sana dia. Oh ya, sebab kursi ke? Kursi ni. Dia lebih kepada education sini. Paling lama dia kalau tak sihat lah cerita. Paling lama kalau daripada malam tu sampai ke, kalau pukul 10 tidur boleh sampai pukul 10 balik, 12 jam. Ui. Sebab apa dia cakap sini ada. Sebab apa lama sangat? Sebab tak sihat lah selalunya. Itu tak bangun lah. 10 daripada 10 tu tak bangun. Boleh jadi macam tu bangun dah 12 jam tidur. Kira macam tak sedar. Kira macam clock in, clock out lah. Clock in, clock out tu dah bangun. Clock in tu tidur. Betul. Hebat je Syok. Dapat gaji Syok. Kalau lajak sikit tu ada OT. Betul? Kau ni makin lama makin mengaur Dia shock je. Dia tadi diam tau. Tu asal. Tak belakang dia tak nak sembang dengan saya. Dia diam. Rupanya kat sini dia kodok. Megamato betul. Itu lah. So dia tanya berapa lama dan sebab kan. Kenapa lama sangat? Itulah. Lama sebab saya tak sihat. So bila tak sihat ni badan macam kadang dia tak sedar. Siapa yang paling lama lagi lepas dia? Rasanya kalau 10. Oh, 12 Dia jam mungkin tidur. pemegang rekod tu. Bawah tak ada. Saya tak ada. Tak boleh tidur. Tak boleh. Bila tidur lama-lama tu saya risau saya bangun di alam sebalik mata. Ui. Macam saya kalau tidur lama pening. Lagi pening. Tak boleh. Lepas tu satu lagi bila bangun tu rasa macam bapak rugi mat kehidupan. Kita. Tapi kadang ada orang nak lari masalah dia tidur. Betul? Dia tidur so nanti kat mimpi masalah tu ada kat mimpi. Jadi dia tak ada tempat nak lari sebenarnya. Kau kata orang nak lari masalah. Lepas tu dia tidur kau jumpa masalah kau balik. Lain macam lagi ni. Okey. Dia ambil ubat apa-apa ke? Rasa tak tahu, rasa sebab dia minum kokot. Nervous kan? Kak Abang Fizi dulu kan? Saya dulu. Awak betul? Abang Fizi dulu lah. Abang Fizi ambil Abang Fizi buka tangan dia. Darjah. Apa dia? Ambil yang 45 darjah. Macam tu. Ini macam macam lah. Dia ni boleh pakai ke tak dia punya fatwa dia ni? Cuba cerita. Soalan dia Cuba cerita. Siapa yang pemalas? Lelaki atau perempuan? Lelaki. Uraikan. Jadi suara sama kan? Cik. Info. Buktikan. Saya sebenarnya boleh jawab dua-dua. Oh, dua-dua. Tapi saya nak jawab satu je. Perempuan. Pemalas punya perempuan sebab apa tau? Kita tanya dia nak makan mana. Dia punya malas ikut abang. Lepas tu dia marah kita balik Jadi kita bagi tahu. Okey lah kalau kita makan burger. Burger tak nak lah sebab semalam. Setuju. Nanti gemuk lah. Nanti gemuk lah. Okey kalau macam ni kita makan roti canai. Tak nak. Mama. Tak nak pula mama. Tapi kita tanya nak makan apa? Ikut abang. Punya pemalas diorang ni nak fikir nak makan apa. Itu saya boleh buktikan tu. Tapi kalau bab ni saya kena mengundurkan diri. Dia takut. Kepot Ya, betul. Benda-benda ni kita dekat. Sebab yang beli beras saya, yang masak isteri saya. Awak jangan risau. Walaupun diorang di luar kamera sekarang. Di luar. Boleh balik. Tak boleh. Ada tolong makan. Lepas daripada sini nak selesai masalah tu biarlah kan. Kat sini biar sini dulu. Memang lah. Bagi awak macam mana?
Abang macam tak nak makan seorang ni. Dia nak berjemaah kena ni. Betul. Kalau bagi saya malas Perempuan lah. Mana boleh lelaki? Lelaki ni rajin tak? Setuju. Kita banyak diam. Kita banyak action. Betul. Kita banyak bertindak. Betul. Kita tak banyak mulut. Kita banyak buat. Betul tak? Betul tak? Setuju. Dekat situ pun nampak kita. Betul. Betul. Agak setuju kan? Setuju. Sebab kita tak banyak cakap, memang kita akan buat tindakan. Betul. Benda ni tak ada kena personal. Yang ni saya setuju, tapi saya setuju dalam hati je. Masih. Saya setuju dalam hati. Tak, dia sebenarnya betul. Benda ni fakta. Betul. Dia cakap. Fakta is fact. Fact is fact. Fact is fact. Fakta is fakta. Fakta memang fakta. Dia tak boleh nak alih. Fakta, dia fakta. Kalau kita Sangat tu. Sensor tu. Kalau kita nak ajak bergurau pun, diorang malas nak gelak. Oh, dia tak boleh serius ni. Macam tu pula. Kita nak hibur lah. Dia cantik isteri abang ni. Oh, nak mati dah ke? Maksud gitu. Maksud bila serius Malas ni. Bila serius pula sana. Abang ni selalu serius je, tak sporting lah. Orang lain sporting pula tengok. Dia malas tau, dia malas. Sebenarnya Abang Fizi meluahkan perasaan. Saya sebenarnya nak ajak awak join. Saya macam nak join dia, tapi saya macam ada kena tarik lah. Ibu macam goyang lah ni. Okey, Adil. Okey. Satu je. Kesebulan dia macam tu je. Dia makan. Kita boleh balon dia sebenarnya. Boleh. Tapi kita memilih untuk tidak. Dia memang kita malas bab tu. Malas bertengkar. Kita malas bab baik kita malas. Betul. Saya memang ada point ni. Saya cerita ni bermula pada tahun Apa cerita dia? tak sabarlah. Cerita ni bermula pada tahun 2019. Bukan 2018. Kerja pertama atau pengalaman kerja yang tak dapat dilupakan. Jabat. Kerja pertama saya saya join satu bisnes MLM lah. Wow. MLM. Ya, MLM tu. Boleh sebut tak boleh? Tak boleh sebut lah. Saya rasa itu yang formal. Yang tak formal, kerja pertama saya, ayah saya suruh saya jual stokin dekat LRT Bandar Tasik Selatan. Wow. Itu yang saya tak pernah lupa. Stokin apa tu? Itu time tu saya darjah 5 sekolah rendah, darjah 5 darjah 4. Stokin sekolah lah. Stokin kerja. Stokin kerja. Stokin kerja. Tapi jual macam Aziz Walter kata lah, masuk rendah kena minyak kan. Ayah saya duduk kat kereta ni. Tapi duit commission, modal dia keluar, duit yang terjual tu memang dapat kat kita full. Time tu rasa malu bang. Sebab Bandar Tasik Selatan tu ramai kawan, banyak kenalan tau. Saya pakai emas time tu, walaupun tak covid lagi, tapi saya pakai emas. Jual lah stokin bang, stokin. Tapi alhamdulillah ada hasil. Ada hasil. Saya rasa hari pertama saya dapat 3 ke 4 yang terjual. Banyak. Maksudnya ada memang, saya rasa yang beli tu pun mungkin sebab stokin dia memang dah busuk. Ataupun daripada office tadi kena tegur ke apa, dia tak ada tempat nak beli, so dia beli dengan saya. Stokin basah kan, stokin basah. Stokin basah. Maksudnya awak cuba je lah. Sebab ayah saya tentu dia memang nak ajar anak-anak dia ni berbisnes lah. Dia kita jual payung dengan stokin. Direct selling lah. Yes. Itu pengalaman saya. Kecil-kecil lagi dah direct selling. Sekolah rendah. Ayah saya kata, ingat time tu dia kata, jom kita pergi naik kereta kan. Saya tak tahu lah belakang bonet ada stokin dengan payung. Ibu saya ingat time tu pengalaman, saya ingat bawa ayah nak pergi taman lah, makan lah. Saya ingat macam tu. Ayah memang macam tu. Iya. Rupanya dia berhenti kat Bandar Tasik Selatan. Dia keluarkan stokin, dia suruh pegang stokin, dia suruh jual. Yang itu part tu memang lelaki malas. Malas nak bagi tahu anak-anak kali. Okey. Mendidik. Tapi bagus lah. Bagus lah. Tu kita orang muda zaman sekarang, bila dah suruh jual tu, janganlah ingat macam ayah-ayah paksa ke apa. Betul. Itu orang kata apa, pengalaman lah. mainkan hidup. Mainan hidup. Betul, itu kemahiran hidup. Bukan saya tak rasa ayah dia nak malukan dia. Kan? Dia nak Dia confident dari kecil. Betul. Sebab ayah saya, kami daripada keluarga yang sederhana lah. Jadi nak suruh kita macam mana susah payah kerja tu yang. Right? Saya tu satu pengalaman yang saya tak boleh lupakan lah waktu kecil. Saya memang tak boleh lupa. Apa dia?
Apa yang abang tak boleh lupa? Masa malas tadi. Itu kita move on, bang. Elok kunci rumah saya pegang. Wah, tak apa. Kita balas lah cerita pasal tadi kan. Ganda bang. Sini pula. Sana. Sini pula. Boleh. Tapi jadi nak ambil yang mana? Mana-mana je. Saya kan suruh pilih. Tapi tadi ambil yang bawah. Okey. Jadi kita ambil paling atas sekali lah. Ah, Kalau macam atas sekali dia cecah ni. Pilihan dia dah makan masa man. Dia overdose apa tu? Pilihan dia makan masa. Oh, dia kata selalu beli apa dekat bazar Ramadan? Ramadan. Selalu pergi tak Bazar Ramadan? Selalu kalau macam sekarang dah kurang-kurang lah. Tapi dulu selalu pergi. Selalu pergi beli nasi lemak. Beli nasi lemak. Okey, sekarang ni kita dalam bulan puasa lah kan. Sekarang ni kita dalam bulan puasa. So, Semalam beli apa? Oh, kita Ataupun sekarang tadi? ni. Ataupun tadi beli apa? Tadi beli nasi lemak. Buka puasa makan nasi lemak? Betul. Mesti wife tak masak kan? Wan masak. Wife masak. Dia malas tak susahkan wife dia. Dia ada beli nasi lemak. Tak, wife dia masak. Okey. Dia makan nasi lemak. Okey. Ataupun dia segan kalau wife dia tak letak garam ke apa, dia takut dia macam malu nak tegur. Dia malas nak Dia malas nak tegur. Sebelum benda ni melarut, saya nak buat disclaimer lah. Okay, wife saya masak. Weh, masak betul. Kenapa awak beli nasi lemak? Sebab saya teringin sangat nasi lemak. Kenapa awak tak suruh wife awak masak nasi lemak? Tak suruh masak nasi lemak. Kenapa tak suruh wife awak masak nasi lemak? Sebab masa ni lah kita nak romantik. Saya beli ganti nasi lemak juga. Ini berani sangat tanya. Ini berani sangat lah. Sekarang ni kan kita pada bulan yang mulia. Betul lah. Ya, kita balas-balas. Kita lelaki ni kita janganlah Kita cicit. malas lah kita nak. Dalam bulan puasa. dia masih dengan malas lagi. Habis saya rasa macam satu benda macam tak kena lah. Apa yang tak kena? Saya takut dia tak bersuara tau. Sebab dia takut dia macam salah cakap dia tidur luar. Cuba tengok, tantang dah kena gari dia. Gari tak buka lagi ke? Itu lah. Macam password dia. Buka gari tu. Gari tu buka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kata dia memang nak datang podcast memang kena sikit. Dah okey hari. Ya, sampai terpadam. Nah. Terus. Dah lalang. Terus. Sekejap. Okat Tak. Gelak je. Ni malas ni. Alright. Okay. Ada. Ini yang malas ni kalau macam ni. Terbalik. Selalu gaduh dengan pasangan pasal gaduh. Saya tak. Awak yang pilih. Saya tak pilih. Awak tu tadi bahasa nak pilih tu dia kena ada teknik. Mula ambil yang bawah, lepas tu ambil atas sekali. Jangan ambil yang tengah-tengah. Okey, kita bagi tahu kita tidak bertanggungjawab di atas pemilihan. Dan kita pastilah akan jujur. Tahu. Benda ni boleh dicerita. Boleh tak ada masalah. Tak ada masalah. Ni kita dengar je dia masuk campur. Okey. Kita nak kena ni kan. Kita tak nak. Baik. Okey, biasanya bergaduh sebab salah faham. Okey. Jawapan. Respon sikit. Jawapan selamat. Tapi betul, salah faham ni maksudnya kadang pemahaman kita lain. Macam kita bincang satu perkara, kita nak buat ni A, B, C kan? Tapi pemahaman saya berbeza dari apa yang dia cuba sampaikan. So dekat situ bila kita buat benda tu, dia jadi konflik sebab tak sama dengan apa yang dia nak. Okey. Kita okey. Okey, tak ada masalah. Saya nak tahu lah. Saya nak tanya lah sikit lah. Bila dah berpasangan kan. So macam mana cara handle pula tu? Dia ta'aruf lah. Ta'aruf bukan Ta'aruf je ta'aruf. Bukan ta'aruf. Minta maaf. Mesyuarat. Oh, musyawarah. Kita jumpa balik, cakap okey ni salah faham ni kan. So sebenarnya macam ni. Tapi kadang-kadang meluahkan juga kan, kata si salah faham je apa semua tu kan. Tapi benda tu biasa lah berlaku. Kenapa tak buat podcast daripada masyarakat? Itu benda suami isteri. Takkan nak buat podcast je. Ini nak gaduh dengan dia, susah nak buat podcast, nak selesai masalah ni. Saya bagi cadangan dia. Saya hanya bagi cadangan. Tapi tak salah kan waktu buat close friend kan. So wife je yang tengok kan. Dah kenapa? Semua kau tak payah post. Kat situ lah hubungan suami isteri. Macam selalu buat ni. Kita seterusnya. Okay. Sudah settle kan? Awak ambil awak dulu.
Jingga lewat jingga lah. Ni saya tadi saya ambil apa yang Kimi beritahu tadi. Oh. Pengalaman je saya dapat. Dia macam tu. Okay. Ceritakan pengalaman seram anda. Oh. Nak yang fiction ke yang non fiction? Reality lah, reality. Benda ni berlaku pada tahun lepas. Dia berkaitan dengan pasangan lah. Jadi sewaktu tu saya dengan pasangan saya ni agak tak tahu kenapa agak panas. Maksudnya balik rumah dia jadi macam dia tak bergaduh besar mana pun, tapi kalau boleh tak nak bersembang. Sembang je panas. Ini pengalaman saya. Okey, pernah satu ketika and then time tu kita orang tengah cadang nak pindah daripada Sungai Besi ke Bandar Razak lah. Jadi kita orang buka katil kita orang tidur bawa tidur guni tilam lah. Right, jadi time tu rasa macam ada something wrong lah dengan kita. Kemudian anak pula rasa macam tak normal, dia menangis. Jadi kita decide, wife decide lah, jomlah kita bubat. Cakap mungkin ada something. Lepas tu, time tu saya rasa macam berat. Nak bubat pasal apa? Satu malam tu saya nak minum air. Tengah malam, dalam pukul 2 pagi, 3 pagi macam tu saya nak minum air. Jadi tengah nak minum air tu, buka mata tu, saya nampak ada satu benda yang besar berkain batik duduk dekat atas wife saya. Dia duduk atas wife saya. Tu pukul 2-3 pagi. Waktu tu memang rasa and then besok tu tanya dengan wife, semalam ada rasa kena tindih ke apa? Cakap dia tak ada. Tapi memang kita nampak, memang bukan mimpi lah, memang nampak batik jelas lah. Yes, and then baru lah time tu hati ni kuat nak pergi Bobai. Jadi bila kita bercerita dengan satu perawat ni, nama dia Ucu kan, nama Ucu, kawan saya lah, tolong bawa ubat. Jadi saya cerita, bila dia kata memang apa yang saya nampak tu memang dia pun dah tahu dah. Dia kata memang dia dah agak awak dihantar oleh someone sihir pemisah. Dia bukan ain, dia hantar, dia kata. Itulah kisah seram saya yang berlaku tahun lepas. Maknanya ada di antara orang yang tak suka lah dengan. Yes. Jahat. Sihir pemisah. Yes. Jahat. Berat. Itulah pengalaman seram yang saya nampak, saya rasa, dan saya decide untuk bubat. Kalau kau duduk kat Terengganu, kau boleh dakwa dia. Kenapa? Dah ada akta jenayah sihir. Oh ya ke? Betul. Untuk Terengganu ya? Ada. Terengganu. Ui. So macam mana kita nak dakwa dia kalau kita tahu dia salah lah. Maksudnya kalau kita tahu. Tapi awak tahu ke siapa yang hantar? Dia tak beritahu siapa lah, dia tak beritahu spesifik lah. Tapi dia kata family besar. Family juga. Itulah. Tapi kita tak nak cerita panjang pasal siapa yang hantar, sebab benda ni apa yang ilmu yang saya belajar kan. Dia kata bila kita bertanya dan kita nak tahu siapa yang hantar, sebenarnya itulah syaitan jin ni. Memang itu matlamat dia nak rosakkan lagi. Boleh nak rosakkan hubungan pasangan, kemudian nak rosakkan hubungan family pula. Jadi kita decide lah, kita anggap itu sebagai ujian lah. Yes. Ujian dalam perkahwinan. Yes. Itulah ujian yang kita hadapi. Terus macam bila kita seram semua lain macam sebab itu seram tu. Dia punya seram tu, kejap lagi nak tidur tu kena buka lampu. Takut. Buka lampu tak apa kalau tengok. Budak sejuk. Itu seram. Alright, okay. Cukup untuk segmen yang pertama. Okay, so sekarang kita nak berehat sekejap. Kejap lagi kita sambung lagi dengan segmen Jeddah Side. Selamat kembali dalam program segmen yang kita nantikan, Jeddah Side. So kita masih memerlukan tenaga korang semua. Ya, masih tenaga. Okay, Jeddah Side ni kita akan main theater game. So theater game ni agak cabar sikit. Cabar sikit ke banyak? Jujur. Banyak sikit. Sikit banyak sikit. Okay, so kita akan buat cerita macam biasa. Cerita dia adalah 3 orang. So 3 orang ini kena buat pembaca berita. So baca berita saya bagi tahu. Okay, duduk tengah-tengah. Pembaca berita Okay, buat baca. Baca berita boleh kata sepatah-sepatah saja. Sepatah saja. Faham. Baik. Okay, berita dia, kenapa Maggi goreng dah habis di pasar. Okay.
Ready? 3, 2, 1, action. Hari ini. Satu je. Sekali lagi, sekali lagi. Action. Semalam. Tadi. Telah. Tiada. Maggie. Di. Mama. Sultan. Jadi. Apa? Nak. Buat. Sekarang. Maggie. Sudah. Habis. Di. Pasaran. Ini. Titik. Bukan titik. Perkara ini Telah. pun diselidik Oleh. forensik kerajaan. PBSM. Perkara ini Akan. terus disuarakan Oleh. kerajaan terkini Walaupun. perkara tersebut Akan. diselesaikan dengan Cermat. oleh itu Akhir. kata dari Belum lagi. Orang dia tak bercabar sangat. Ini Mamak. Okey, sekarang ni cerita masih lagi tiga orang, okey. Tapi kita akan main theater game Swiss character, Swiss cerita. Swiss character, Swiss cerita. Dua-dua kena twist, okey. Bila nak twist, dia mesti jadi cerita lain. Dia mesti jadi karakter lain. Contoh, kalau awak dah bawa watak polis, bila awak mesti kena jadi orang lain. Kalau awak dah jadi pencuri, jadi buat cerita pencuri polis semua, mesti awak jadi twist lain. Bila saya cakap twist, cerita lain. Okey. Okay, dia nak tengok kecekapan korang malam ni. Kalau nampak Maggie. Okey, saya tak nak bagi apa ni lah. Aju orang apa kau buat sendiri Okay. More. Okay, ready? 3, 2, 1, action. Ada apa? Kenapa tu? Kau yang ajak jumpa sini? Cut. Okay, dia mesti karakter tu mesti kena jelas. Dia tak boleh siapa ni lambat kita fikir. So karakter masuk tu dah tahu saya polis. Jangan tangkap saya. Dia tak boleh macam kau sebut tak nak. Dia terus boom. Okay, ready? 3, 2, 1, action. Siapa? Sabar. Dekat depan tu, sempang kanan tu ada roblok. Jap. Kau siapa? Akulah yang lari tu. Kau bawa lah aku pergi. Aku lari dari roblok. Kau bawa aku pergi. Mantai. Baik. Lagi. Cik. Ni. Dia nak lari dulu, cik. Tak cantik. Please. Tak cantik. Bukan. Salah game. Salah game macam mana kau? Salah game Awak lari macam ni je. Bukan lah. Maksud masuk je. Dia dah karakter, masuk je. Berlakon. Nanti saya akan twist. Terus jadi cerita lain, terus jadi watak lain. So tadi saya masuk je. Bukan twist. Okey. Maksudnya akan jadi 3 orang berlakon. Okey, di belakang ni. Okey. Cerita lain lah. Cerita lain lah. Tak ada. Okey. Biasalah Mama. 3, 2, 1, action. Dia nak start engine. Nampak tak? Alright guys, hari ni kita akan belajar warm up. Okay, ni nak stretching lah. Coach, tadi saya punya mak panggil. Jadi saya kena balik. Sekejap Belakang kamera. Tak, sekarang ni tengah live tau. Nak cakap dengan mak sekejap. Kau mak sekejap. Kimi? Mana Kimi? Kimi kat mana ni? Dekat gym lah. Kenapa pergi gym? Kenapa tak pergi mengaji? Mak, Kimi kacau. Kimi kata pergi ngaji sebentar, dia pergi mancing. Kenapa Kimi macam tu? Janji dengan mak bagaimana?
Mak repot dengan ayah ke? Tak ada. Boy, pergi balik sekarang. Twist. Hutang aku dah Betul. Macam ni. Bang. Aku cakap kau 5 bulan, kau minta aku 5 hari je itu. 5 bawang bang. Kau jangan sampai aku panggil budak-budak aku. Kau jangan macam ni, 5 bulan aku pun tak makan, kau tahu tak? Oh, bang dulu bang. Saya duit tu saya kena beli. Aku tak nak dengar. Kau janji aku 5 hari. Kau dah jumpa tak? Ada ni saya. Tuan, dia. Cik, kereta tak bayar ni cik. Kereta nak kena tarik. Terus sekarang saya pergi masjid, kena tarik. Kereta saya ke? Kereta awak lah, awak apa orang ni kan? Kereta awak. Twist. Kejap. Aku dah nampak dah dia. Mana? Ni teropong ni. Nampak? Mana? Depan tu ada kapal lanun depan tu. Mana? Bagi aku tengok. Kau tengok. Kau nampak? Kenapa sotong? Sotong? Suami ku encik sotong ni. Kau salah tengok ni. Itu kapal sebelah. Cuba kau tengok kapal yang belah kanan. Cantik ni awet tu. Awet lanun. Inilah yang orang panggil duyung naik darat. Ni duyung ke dukung kan? Aku rasa kita kena lari dari sini tu. Kau macam tu panggil kapten. Twist. Ni macam ni. Ni turun lagi. Okey, macam ni. Buka macam ni Buka macam tu. Okay, baik cikgu. Lepas tu saya nak buka macam ni cikgu. Buka macam ni. Macam ni, okey. Masuk. Okey, masuk. Iya. Bukan. Betul cikgu. Awak melawan cikgu sekarang. Saya tak tahu. Awak tahu cikgu tadi pinggang apa? Okey, tak tahu. Saya tahu cikgu tadi pinggang Dio je. Tak. Cikgu pakai tali pinggang LV. tak. Cikgu pakai apa? Tali pinggang mana? Ni pinggang. Okey. Cikgu, saya nak ajak saya punya partner boleh tak? Partner? Partner saya baru nak masuk silat hari ni. Baru nak masuk. Dia sekarang ni dia taekwondo. Okey. So saya nak perkenalkan kawan saya silat. Tengok twist. Bawah. Kena betul. Apa aku PPSM? Okey, disebabkan keren betul. Kau jumpa lagi dalam waktu yang sama. Itu saja. Semen Jeddah sana. Jumpa balik. Selamat kembali lagi dalam podcast Geliga Bersuara. Tadi kita dah main satu game teater lah. Okey lah, kenapa tak main ni? Baik. Dia macam stuck sekejap. Kan? Lama tak main kan. Baru sikit tu. Sabar betul. Tapi tak apa. So kita nak sambung balik dengan cerita dah malam. Cerita pun dah tak banyak dah ni. So kita habiskan lah. Jadi saya. Last. So Sisa sekarang seram. saya lah. Betul. Saya pegang. Ni tak Abang Fizi main tipu. Yang Kita tengok. saya buat sekolah mesti saya. Awak buat macam pengalaman. Dia macam akademi. Dia ni macam Bebas. Dia kejap tu kejap ni dia bebas. was-was. Okey, mata pelajaran paling tak suka masa dekat sekolah dulu. Boleh tak saya tegur dulu? Saya bagi teka dulu. Okey, boleh. Matematik. Betul. Betul. Ya. Abang mesti nak bagi apa dia? Dia betul nak bagi apa? Okey. Tapi betul lah. Saya matematik ni sebab dia melibatkan nombor. Saya macam susah sikit lah. Tapi bukan nombor best ke bang? Kalau macam duit akaun masuk ke nombor juga? Saya kalau best tu perempuan lagi best. Masuk gasan. Abang dia potong Podcast kita you tau, umum. Saya terlepas macam mana kan. Tak, saya matematik yang tak suka lah. Sebab matematik ni dia selalunya bila mata pelajaran matematik, cikgu dia pun mesti akan jadi lain. Setuju. Cikgu ni mesti macam Maksudnya cikgu lain pakai skema dia jadi macam iyalah kan. Tak semua lah. Macam saya seorang tu kot macam matematik tu susah. Jadi saya memang tak boleh nak skor. Lepas tu yang paling saya tak boleh lupa, saya masuk form 6 dulu. Terus saya ambil ekonomi. Ekonomi matematik juga. Itulah bahasa. Ekonomi tu. Ya Allah, saya masa exam ekonomi STPM saya ambil 6 helai kertas.
Orang sebelah tu, ush, Macam Hebat ni. Hebat lagi ni. kita kan macam wayang. Ya. Angkat tangan ke Result fail. Saya dah agak lah. Saya tak boleh. Saya tak tahu. Kita cuba. Kita cuba untuk faham. Bila kita faham satu tu, oh macam ni. Tiba ada soalan yang kedua, ketiga. Alah, kita dah mula. Tapi kenapa Abang Fizi ambil ekonomi? Memang dah tak ada pilihan ke macam mana? Dia ekonomi, pengajaran, bahasa Melayu dengan sejarah. Bahasa Melayu ada semua. Kenapa tak ambil tu? Ini saya ambil 4 ni lah. Oh, okey. Pilihan tu je ada. okey. Saya dapat 3 prinsipal, 1 fail. Saya A 1 je, sejarah. Sebab sejarah saya okey. Sebab ada kertas 3 kan. Boleh tengok buku kan. Ya ke? Tak. Dia tak sama dengan SP kan? Lain zaman. Oh tak sama kan? Oh abang tak ada open book. Tak ada open I see. book. Open window ada. Tapi itulah sebenarnya macam Open window. Tak ada. Tapi kalau sejarah okey. Kalau sejarah memang saya memang betul-betul belajar sebab saya suka sejarah. I see. I see ke? I see merah. Sebab tu lagu kesukaan saya sejarah untuk dulu lah. Wih. Oh yo. Promo. Ya kan. Sejarah untuk dulu lah. New boys. Bukan. New Boys. come on. Newcomer. Klik. Nanti kita So itu kesimpulan dia. Saya tak suka. Bukan tapi cubalah untuk belajar tapi macam mana tak suka kan. Tapi rasanya sama kot. Saya pun sama macam matematik cikgu tu. Yang abang kata cikgu tu dia macam tahu kenapa cikgu matematik dia unik. Kan. Kita iyalah dia macam Dia unik. Unik kan? Tahu tu sebab matematik adalah mata pelajaran favourite. Oh, okay. Dekat geng kita. Sama. Dedication. Yang ni sama. Saya pun sama. Sama kan? Suka matematik. Saya paling suka matematik tu sampai saya SPM dapat B. tu paling suka. Kalau benci, Bukan. Kan ada orang tua pesan jangan suka. suka sangat. Itu padah dia. Mesti dia pengalaman macam ni macam ada kawan saya. Dia suka tapi aku memang best A, memang A lah. sekali. Cikgu memang bagi harapan dengan dia. Betul. Sama enggak B? Ya tu dia suka. Terlampau suka. Sebab saya suka sangat. Jadi saya ambil B. Sebab kenapa? Cuba tanya kenapa saya ambil B. Sebab datang lambat. Dia suruh tanya. Tanyalah kenapa ambil B. Kenapa ambil B? Kenapa ambil B? Sebab waktu pergi sekolah tu dah sampai dekat sekolah tu dah. A ada. Tapi saya tengok orang ni dia tak pernah dapat A. Saya bagi dia. Okey. Jadi saya ambil B. Dia kata macam sebab saya tengok dia ni memang sebab dia sama kelas dengan saya. Jadi saya tengok dia ni memang tak pernah dapat A. Lepas tu saya tengok kat situ A memang tinggal 1. Sebab memang orang lelaki dia malas untuk riak. Mana dia riak? Bagi pada orang lain. Bagi orang lain. Dia bagi kat orang lain untuk dapat A tu. Betul. Itu insan terpilih. Insan terpilih lelaki lah. Dia tak ada insan terpilih dengan anak-anak istimewa. Dia selalu yang terpilih mesti istimewa bang. Aku rasa dia dah terlebih istimewa. Dia saya tak tahu ada special apa. Sebab tu dia suka pegang matul dia tu. Dia memang special bang. Aku clueless tu. Tak boleh nak join kau Rolling Story. Macam benda je. Tak enjoy, masuk je. Tak perlu ketuk pintu. Kimi. Ya betul lah. Saya boleh? Ambil lah Kimi. Ambil lah. Oh, ambil. Tadi dia tak ambil A. Okey, baik. Habis ke ketang ni? Habiskan Tapi habiskan. sini macam ada banyak lagi. Tak apa. Kita Ambil satu je kan? Kita boleh pilih kan? okey. Hidup ni pilihan. Betul. Kita boleh pilih kan? Okey. Nasi ni Ini untuk- podcast. Nasi baik? Nasi ni podcast. Lain apa? Kalau tak dah kena ni. Oh, yang ni yang soalan ni saya kena tukar balik. Tak boleh. Kita tutup. Tolong cerita. Apa dia je lah. Apa dia soalan ni? Ini soalan ni berat sebenarnya. Cubalah bacakan. Oh, Cuba saya bacakan. Okey Kimi, kalau kau tak berani nak baca ni kan, biar aku yang bacakan nama bukan baca tu berani. Jom. Dah jawab. Jawab ni dia cerita ni kena benda dengan yang hidup. Oh, dengan Okey. hidup. Berapa ramai dah yang pernah anda kupel?
Oh, ada couple. Berapa ramai kan? Seorang ni? Couple. Jujur je lah. Betul. Seorang. Betul. Yang mana yang takut? Dia tak takut betul, seorang je. Takkanlah awak couple tu kahwin, tak mungkin lah. Okey. Iya Abang Fizi. Mesti awak couple. Abang Fizi. Yang seorang tu yang isteri sekarang. Isteri sekarang. Cerita dia macam ni. Okay. Okey, cerita. Dia serius buat ni, dia serius. Saya pertama kali jumpa semasa teater Biar Aku Dukung. Okey. Semasa teater Biar Aku Dukung tu, jadi semasa tu ada satu kerjasama yang agak rapat sebab kita nak menjayakan teater tersebut. Jadi daripada situlah kita melahirkan rasa kasih, sayang. Oh, ini dia buat macam tu. Salah lutut. Salah lutut. Gila usap lutut. Jadi masa itulah yang saya beritahu yang saya suka. Tapi perlu declare. Declare Kelantan. LSDN tu. Perlu bagi tahu ke untuk kita couple sejak Ali kita couple tau. Betul ke? Oh, saya tak beritahu. Maksudnya terjadi tu sendiri tak faham. Dia sendiri faham. Kalau tak dia tak maksudnya dia tak sama rasa tu jangan. Malu awak ni. Malu tak apa, saya keluar cengung. Dia pilihan dia tepat. Dia ada pilihan tak dapat AB. Dia buat potes satu. Keluar. Dia seorang bujuk tu. Oh, bujuk. Tahu sangat. Lelaki ni. Lelaki dia malas tu. Tapi terus Saya nak tanya sikit. Saya nak tanya. Lama tak perasaan tu nak wujud tu? Lama nak tahu. Maksudnya projek tu kita projek bila? Projek yang mana? Biar Aku Dukung. Biar dukung berapa lama bang kita? Lama setahun. So dah sepanjang setahun. Ke lepas daripada pementasan dah start? Semasa training. Semasa pembikinan Biar Aku Dukung tu. Kita ada training dekat Shalam. Faham? Biar Aku Dukung kurungan cari jodoh. Tak, Biar Aku Dukung tanggungjawab. Sebab dalam Biar Aku Dukung ramai yang Sebenarnya Biar Aku Dukung tu dia ada banyak lah persepsi. Macam Biar Aku Dukung tu dia cerita pasal mendukung anak. Kalau macam saya punya jalan cerita Biar Aku Dukung tanggungjawab. Saya rasa saya kan pengarah dalam cerita tu. Saya rasa macam saya ni ajar mengarah bukan ajar usul cerita. pergi khusus kahwin Dia buat bukan-bukan. Okey. Okey lah. Kita terima. Kita lelaki, kita tak bermasa. Kita tak tekan-tekan. Boleh jawab, tak boleh jawab, kita ada peraturan. Tadi saya boleh ya, pilih tak jawab. Boleh akan tanya lah. Akan tanya. Tapi saya memang pilih untuk menjawab lah. Tapi kalau pilih tak terjawab, awak akan jadi macam keraguan sikit. Tidak akan provoke soalan-soalan lain. Boleh awak jawab. Betul. Ya, seterusnya. Siapa? Tak ada siapa-siapa lah. Kau lah. Dia boleh. Saya awak lah. Saya saya risau juga kadang-kadang ni. Ada kan? Tak ada lah. Saya tak tahu. Asal macam ada dua lapis bang. Dua lapis. Tak apa. Yang dua lapis ni sini. Bagi Abang Fizi. Tak. Yang ni kita buang. Banyak dah. Tapi tak tengok lagi. Banyak lagi. Tapi tak tengok lagi. Tak tengok lagi ya. Aku tak tahu dah dia ambil apa tadi. Tengok balik. Tapi soalan saya nasib Asif lah. 4 perkara yang paling tak suka orang lambat, tak suka makan manis. Oh tu contoh. Okey. 4 perkara yang Perkara yang paling tak suka. Tak suka. Apa dia? Siapa? 4 perkara Satu, yang pertama tak suka. saya tak suka orang ubah plan. Okey. Buat plan. Betul. Even dengan family pun saya tak suka orang ubah plan. Contoh mula kita kata okey kita nak pergi A. Kita pun dah mindset kita nak pergi A lah. Kemudian tiba-tiba dia kata sebabkan lambat lah apa kan, kita terpaksa pergi B semua tuan. Saya memang tentu saya kata kalau kena pergi kau pergilah korang. Maksudnya plan tu okey kalau nak diubah tapi bukan last minute. Betul. Last minute. Saya tak suka ubah plan. Saya jenis macam tu. Okey. Yang kedua saja. Yang kedua tolong jangan yang keluar daripada ni, kita jangan menyebut. Yang kedua saya tak suka ni benda yang positif ke negatif, yang tak suka ni negatif kan? Biasa tak suka benda negatif lah.
Kalau tak suka baik untuk diri, positif. Saya tak suka tempat yang crowded. Tempat yang crowded. Oh, introvert ke? Tak ke? Bukan, saya tak introvert. Tapi saya macam, macam wife saya selalu ajak pergi mall semua. Kalau saya tak nak. Kalau nak pergi mall boleh, time orang bekerja. Kan diorang kan suka pergi mall time tengah ada sale lah semua tu kan. Kan ramai semua fokus kat situ. Jadi saya tak suka tempat yang crowded. Sebab tu dia tinggal dekat tempat. Betul, dia dengan monyet. Sebab monyet kita halau dia pergi. Faham. Betul. Cuma kalau wife saya pun saya jarang bawa pergi mall. Sebab saya tahu mall satu susah parking. Bila susah parking, saya punya mindset saya, kalau dah 2-3 kali saya pusing tak ni, walaupun mall dah niat nak pergi, memang saya pergi tempat lain dah. Saya jenis macam tu. Okay, yang ketiga, apa yang kita tak suka? Boleh bagi cadangan tak? Boleh? Makan ke makanan ke? Yang tak suka, saya tak suka tempe. Tempe? Bukan ke tempemu aku tiada apa-apa? Betul, itu betul, sedap itu. Tapi kalau tempe goreng saya tak boleh. Tempe lain boleh? Saya minum Masak soya. apa? Goreng je lah kan? Saya minum soya. Soya kan daripada Soya lah. Yes, soya. Tempe pun daripada soya. Soya saya minum tapi tempe saya tak makan. Tempe tak makan ni? Yes. Sebab rasa dia lah. Betul. Okay, kalau cerita buat makanan, and then saya tak suka kalau makanan tu manis. Makanan lah, bukan minuman. Makanan Kek ke contoh. apa? Tak nak? Saya tak suka kek. Saya kalau birthday, saya kalau orang celebrate, saya just celebrate, tiupkan lilin ke tiupkan lilin ke apa, and then saya potong bagi dia orang makan. Saya tak suka benda yang manis. Itu benda saya, benda yang tak suka. Sebab tu badan saya maintain. Kita tak tanya badan. Ada orang tanya, bila saya cakap saya tak suka kek, orang kata, patutlah badan awak macam ni. Kita tak nak mention badan. Saya tahulah badan sebelah saya sadar. Itulah 4 perkara yang saya tak suka. Okey lah. Kimi, ada benda yang tak suka? Paling tak suka apa? Paling tak suka? Adik mesti ada benda yang tak suka. Tak suka. Tak suka ada jugalah. Apa dia? Tapi macam kita, saya faham perasaan dia. Dia orang tak suka tapi dia anggap benda tu biasa. Tapi dia tak suka. Betul. Dia tak nak tuahkan. Dia tak nak bebankan, dia tak nak macam complicated sekarang. Betul. Yang ni saya setuju 100%. Macam ni lah. Mudah selamat, jawapan mudah Tapi betul. Memang betul. Tapi cuba bagi yang lain yang Abang Fizi tak bagi jawapan. Ada benda tak suka tapi dia biasa. Dia biasa. Yelah, dalam hidup ni mesti ada suka tak suka kan. Kalau macam saya tak suka keramaian. Kenduri. Sebab itu membolehkan orang lain untuk bertanya benda-benda yang kita rasa malas, kita dah jawab. Ini sebab Abang Fizi tak suka kemas. Beli air batu. Itu okey sebenarnya. Tapi itu pilihan tau. Kalau saya nak buat, saya buat. Kalau tak buat, saya tak nak buat. Saya macam tu, saya tekad. Kalau saya tak buat, kau cakaplah apa-apa, saya tak akan buat. Tapi kalau saya nak buat, kau kutuklah macam ni sekalipun, saya tak akan buat. Saya tak suka keramaian tu sebab orang akan tanya apa yang kita buat sekarang. Lepas tu bila kita bagi tahu apa yang kita buat, kenapa tu? Judge lah. Bila kita hidup aku lah. Hidupmu. Yalah. Apa ni orang masuk siapa? Bisa dah mu anak ayuh. Anak ayuh. Ayuh. Mana? Beja. Mu jaga adikmu elok. Set kita. Okey, jom. Seterusnya? Ni saya Asyap, apa yang tak suka? Betul tak tanya? Dia mesti tak suka orang obes. Sebab dia coach. Wow. Tak salah. Dia apa Cak? Benda tak suka tak suka orang buat saya tertanya-tanya. Contoh kan, dia nak bagi tahu sesuatu. Contoh dia panggil, Cak, aku ada benda nak bagi tahu kau. Tak apa lah, lain kali lah. Jadi awak akan berfikir negatif. Saya akan macam benda ni kau nak cakap habis. So dia tak suka macam tu. Ada gantung macam tu. Kawan-kawan housemate pernah buat. Dia saja, dia tahu saya tak suka. Cak, tolong Cak. Kau tahu tak benda ni? Tak apa lah, lain kali lah. Dia macam tu. So memang tak suka sebab kita rasa macam benda dia nak sembunyi ni, benda kenapa tak bagi tahu je kan. So benda tu tak suka. Faham betul lah. Kan betul lah kan dia mesej kan. Dia mesej salam. Aduh. Pasal kita tengok dia typing bawah tu. 2 jam tak typing, dia salam.
Pasal tahu apa nak bagi tahu kan. Salam okey aku nak jumpa kau. Kenapa yang okey ni salam. Salam Bila kali macam ni, bila kata salam, snap tangan macam ni. Salam guys. Good idea lah. Betul tu. Kita salam, kita bagi. Good idea lah. Betul. Bagus ada ni. Bagus. Dalam terlebih gula Yang aku pun masuk yang aku masukkan Amin tu dia gurau. ya betul. Tapi Tapi betul saya setuju juga kalau macam ni. Kadang kita tanya-tanya punya marah kan. Macam salam. Bagilah tahu kalau ada hutang bagi tahu hutang. Anak jumpa bagi tahu jumpa. Sebab tu kena bagi tahu lah. Ini kita Macam ada hidden Hidden agenda. agenda kan. Bila kita waalaikumsalam, pak blue tip kita. Aduh, dah tu memang sakit. Tapi benda tu pun tak suka juga. Macam kita dah lama tak jumpa dia, ada kita nak jumpa kita, tanya. Tak suka. Dia buat jumpa, kita nak bawa dia business ke apa. Oh, Benda itu. tu agak macam alamak. Itu 3 benda bang. Tak hutang, kowe. Tak kowe, tak kafir. Itu tak mention dah. Itu tak mention dah. Okay, so Macam apa-apa pula. Ini dah masuk ke dalam eh? Dah masuk. Dan saya pegang. Ya, auto skip. Tak payah. Dah payah. Ya, Abang Fizi dapat harap dapat lah benda yang negatif sikit. Pernah tak rasa mengharapkan sesuatu tapi tak dapat lagi? Apa-apa pun boleh. Okay. Apa? Pernah tak dapat mengharap, ada lah sebagai orang kata ketua keluarga kan? Kita mengharapkan kehidupan kita lebih baik lah. Setuju? Kita nak melihat anak dan isteri kita dirasa Isi-isi. sorry. Kau Sebab saya teringat macam doa tu kan, yang doa tu Oh. Si Hazli kan ada dia pakai isteri tapi dia anak-anak mention, zuriat tu. anak zuriat dia kan. Saya benda tu okey, okey. Okey. Abang macam ni abang pandai guna dalil eh. Tapi memang kita memang lelaki, kita sangat nak benda tu tapi lah tak capai aja. Ya betul. Yalah, tak sampai. Kita rasa macam itu apa benda yang mengharapkan. Dia bukan satu benda dari segi kewangan sahaja, tapi dari satu kebebasan. Kebebasan ni dari segi semua benda yang kita rasa macam semua dah okey, kita rasa selesa. Kita rasa macam tenang. Kita masih perjuangkan. Dan saya cakap dekat sini, saya terus berjuang. Saya akan terus, walaupun podcast ni dah 100 episod sekalipun, walaupun tak dapat apa yang saya nak, apa yang saya harapkan, saya akan terus berjuang. Betul. Isteriku, hanya padamu aku harapkan. Dia kat saya nyanyi sebuah lagu. Ben. Aku nak jadi. Kita bukan nak raya. Oh ya. Sekali lagi boleh? Sekali lagi. Habis dah. Okey. Jangan mencuba untuk kali kedua. Okay. Okay, suara je. Oh, dia ya? Kau banyak hari ni. Betul lah. Ambil dah. Kita boleh. Apa ada hal lebih ke kurang ke. Okay. Okey lah. Kalau O tu okey lah. Okey. O tu okey. Jadi soalan dia, pernah tak terlibat dengan MLM? Cerita sikit. Korang tak ada, cerita je lah apa-apa pun. Okey. Yang ini saya first time join. Janganlah mention. Okey, jadi saya first time join. Lah. Jadi dekat sini boleh sebut ke? Tak perlu. Oh, tak perlu. Okey, saya Ayah sebut lah. Tapi okey. macam mana? Okey, jadi saya punya, sebab saya first time join, jadi saya macam culture shock kat situ. Bila culture shock kat situ, jadi sebenarnya dia culture shock benda yang baik lah. Culture shock benda yang baik. Sebab saya tak pernah lagi melalui maksudnya macam menghadirkan diri ke kelas maksudnya yang dekat luar lah. Kelas dekat luar. Lepas tu kejap lagi ada penerangan tentang hala tuju company. Okay. So bila dekat situ, bila nampak sebenarnya dekat situ bila saya pergi tu, saya nampak dekat situ macam ada satu harapan yang lain lah. Satu harapan yang lain untuk saya macam terus semangat. Nampak bijak pula. Buat MLM bijak. Jadi bila itu saya first time, and then saya kekok. Jadi saya ikut je lah apa yang apa-apa yang diberitahu tu, saya ikut. Jadi kalau dia kata malam tu ada kelas, InsyaAllah kalau saya boleh hadir, saya hadir. Kalau ada halangan, saya tak dapat hadir, saya tak dapat hadir. Tapi kalau saya free tu, memang saya akan hadir. Jadi pengalaman ni, saya rasa benda tu best lah. Sebab itu first time.
Ustaz. Jadi Lebih positif start. Orang ada kat sini tak, tapi ini betul. Ini betul. Oh, betul. Ah, Saya tak dia bukan macam apa nak jaga hati dia tak. Yang ni sebab dia tak jaga sebab hati. apa sebelum ni kan macam tengok dekat online kan MLM, lepas tu jadi macam Kau pula nombor satu. jadi bila yang ni bila join jadi dia rasa sebenarnya mungkin itu dia yang tersilap join MLM jenis yang tersilap. Yang ni jenis yang saya rasa dia yang baik. Yang faham. baiknya. So apa-apa pun yang kita nak, kita kena kerja lah sebenarnya. Betul. Kita tak ada usaha tu masa kita masuk dia terus jadi kaya. Betul. Dia ada korang yang masuk tu terus jadi kaya. Skim. Bukan skim. Ponzi. Main game Monopoly. Dia cepat kaya. Dia bagi saya lah. Bagi saya tentang MLM ni lah. MLM ni dia satu sistem. Satu sistem. Dia bukan bila kita MLM dia kata benda tu haram ke apa, tak. Yang mencorakkan haram tu Dia ada hukum dia MLM. MLM ni satu sistem bisnes yang dibuat oleh banyak negara. Yang merosakkan sistem tu bukan MLM tu. Yang merosakkan sistem tu syarikat yang menguruskan tu lah. Sama ada memang dia dah niat nak scam ataupun tak lah. Faham. Sebab ada je syarikat MLM yang patuh syariah masih lagi survive dekat kita punya ni kan, contohnya Amway. Banyak je. Contoh. Contohnya. Kan? Okay. Betul setuju. Cuma saya tak bagi sebut nama tadi sebab apa? Sebab kita dah revamp nama tu. So kita dah tak pakai nama tu. Faham. Kita dah revamp. Siapa kita? Saya tahu. Okay, jom kita. Right. Saya tak ada apa-apa. Kita kasi rancak. Kadang-kadang kena minta Acap macam tak sikit. Sebab dari tadi Acap nampak macam kerja mudah sangat. Mudah betul? Ya betul. Okay, kali ni betul. Jadi kita tanya macam-macam. Sebutkan huruf secara terbalik ABC tapi dari Z. Alamak. Sebutkan huruf secara terbalik. Okay. Maknanya ABC tapi mula daripada Z. Okay. So Z Y X W V. Tak boleh tu. Go. BE terus. Cuba Cap. Masa ni kau kena cuba. Cap, kita bagi semangat. Z Y X V W dulu ke V dulu? W dulu. U N T S. Susah mat. Dia kata R. Ikut je. R P P. Awas Q P. P. O. Baru S. N. Dah N. N M O. Saya suruh N. Itu sambung. Saya suruh N. M. Habis. O dulu. O N M. MLM tadi. L. MLM. Lepas tu L. K H MK pula ni. G. Okay, betul-betul. H. G F I. Dulu. F J. F. Nanti kita minta orang yang edit. Kita tulis Orang tu edit. edit. Lepas tu macam habis ke ni? Okay, E. D Okay. C B A. CBA nampak pandai lah mak. Nanti dia boleh edit dari part dia cakap betul. Betul laju dia. Laju tak. Okay. Next. Okay, next. Last. Okay, last. 2 lah. Kenapa ada saya dapat dulu ni? Amok ni. Hitam ke biru? Aktiviti sukan apa yang join dekat sekolah dulu? Best ke tak best? Resik lah dia punya. Soalan apa? Aktiviti sukan yang saya pernah join. Yang saya pernah wakil sekolah, sekolah rendah saya main chess, bola tampar.
Satu. Yes. Dia bawa sukan lah. Tak sukan, dia kategori sukan. Sukan. Oh, Dia bukan- chess. Dia bukan Catur. hiburan ke? Entertainment. Karaoke. Oh, tu cheese. Cheese bukan makanan. Cheese tu makanan. Oh. Tak. Itu yang cheese tu bukan ke yang kali keluar asap? Tu mancis. Mancis. Itu mancis. Mancis bukan ke buah yang warna macam warna Itu purple? manggis. Manggis. Manggis tu bukan yang macam marah, macam jebat marah. Dia cakap, Itu cheese. Cheese berdebar. Okey, itu memang dah salah. Ya saya dulu sekolah saya main chess. Saya pergi sekolah chess. Mungkin catur ni dia tak jadi dia dekat kalau apa bagi kat Malaysia ni mungkin tak berapa familiar sangat chess. Tapi dekat certain sekolah, contoh macam Chinese, sekolah Chinese kan. Chess ni memang satu sukan yang top jugalah selain daripada bola basketball. Okey. Pergi sekolah dah jam 4, 5 dan 6. Sebab dulu saya masuk chess ni, satu memang minat. Ayah saya pula galak kan. Dia kata kau masuk chess ni kau boleh pergi jauh. Dia kata kau boleh orang ambil kau masuk sekolah SBPI ke apa, gunakan CJ chess dia kata. Sebab dia nampak Pasal tau, ayah kau ni macam dia suruh kau direct selling, dia suruh kau main chess, dia macam ada nak kau ke something tau. Maknanya macam Sebenarnya nak apa cari dia nak arah, ni? arah kan? Cari arah hidup kan? dia Macam nak okay. apa dia dengan kau ni? Dia seorang askar. Ayah saya seorang yang teliti, tapi bukan skibidi-bidi. dia nak anak dia macam mana dia waktu dah askar ni dia ada 8 orang anak. Dia dah ada 8 orang anak. Dia nak anak dia ni macam train and nigger. Maksudnya anak aku nak jadi engineer, aku nak jadi ni. Sampai tahap dia nak saya macam tu juga. Tapi sampai darjah 6 tu dia tengok saya ni nak suruh saya ke Islamic pula. Itu yang pertama lah chess. Yang kedua saya main bola tampar. Mesti tak sangka saya bola tampar. Ya tu. Saya memang tak peduli. Tak. Saya tak peduli kau baik lah apa pun. Bola tampar kan selalunya mereka tinggi. Betul. Tapi saya main bola tampar. Okey, sebenarnya saya bodoh sikit kan. Sebab tu kalau soalan saya habis lah. Sebab bola tampar mostly orang tinggi. Tapi saya masuk bola tampar sebab saya sekolah rendah. Sekolah rendah. Jadi kita faham semua. Daripada ada macam pendek tadi. Ada. Sampai cikgu kata kau masuk bola tampar. Masalahnya dapat nombor 2, naik johan semua tu. Ya. Yes. Kau digging je lah. Okay. Right. So Okay, simpan benda ni. Bagi kita nak cerita dekat lain-lain. Alright, terima kasih kepada semua. Alright, so dalam episod ni kita rasa memang banyak pengalaman yang kita dah share kan. Right. Ada benda-benda yang tak terjaga, keluar daripada benda-benda kita. Dan kalau ada benda yang bermanfaat. bermanfaat. Okay, tak apa. So, harap like, share dan subscribe. So, kita jumpa lagi dalam waktu yang sama. Geliga Bersuara. Geliga Bersuara.